Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sa'alaina hikmataka wa yusur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Patah kaki. Ya kapak Patah banyak. Siapa yang patah kaki? Tiba dia macam Cepok. Kita masuk bahagian apa? Okey, sebelum kita start kelas dulu, cikgu nak bagi gambar aja. Cikgu nak tanya, kita nak belajar mengenai apa? Okey, sekarang ni kamu tengok gambar aja mengenai apa kan? Apa yang ada dalam gambar aja? Okey, apa? Pertama sekali apa? Mana global, lalu satu apa? Apa? Naruto. Apa lagi? Lubang belah. Naruto. Dalam belah. Dalam lubang. Lama adik. Karisma. Okey, jadi ni tahu tak apa yang kita nak belajar hari ni? Tahu. Apa tu? Fenomena yo bencana. Okey. Jadi hari ni kita masuk bahagian 9.4 iaitu fenomena yo bencana. Okey. Okey, sebelum tu kita masuk apa itu yo bencana. Apa tahu yo bencana itu apa? Apa? Apa kat dalam? Kat dalam apa? Okey, bio bencana ni adalah kesan daripada apa? Proses endogene yang berlaku yang di dalam bumi. Okey, kesan daripada proses endogene ialah kejadian bio bencana. Okey, bio bencana ni adalah fenomena geobencana adalah apa? Kejadian apa tadi? Kejadian daripada besar daripada Proses endogen. proses okey, proses endogen ni apa? Sebelum ni kita dah belajar kan proses endogen ni apa? Proses yang berpunca daripada bahagian dalam bumi. Proses yang berlaku daripada berpunca daripada bahagian
bahagian dalam bumi berpunca. Untuk dia berpunca dan bahagian yang dilakukan oleh fenomena biobencana. Biobencana adalah kisah daripada proses environ. Dan proses environ itu adalah bermula daripada bahagian di dalam Gerak bumi. Okey, faham apa yang dimaksudkan fenomena biobencana kan? Okey, kalau kita tengok kat sini bagi tahu apa? Kesan proses environ ialah kejadian biobencana yang kita bagi tahu tadi. Seperti contohnya apa? Gempa bumi. Tanah Tanah runtuh. runtuh. Vulkanisme. Okey, sebelum itu kita tahu tak apa maksud vulkanisme ni? Tahu tak apa maksud vulkanisme? Apa raja ni? Nampak saya nampak. Apa tu? Vulkanisme. Okey, vulkanisme ni adalah untuk tahu tak bumi berapi? Gambaran yang kita ada bukit kan, ada bukit, ada pegunungan, lepas tu ada Lava. lava yang mengalir, betul tak? Betul. Macam mana proses dia berlaku sebenarnya? Tahu tak? Mantel. Hotel, okey. Gunung berapi ni berlaku daripada macam mana? Macam mana berlaku dia gunung berapi? Apa tahu? Tinggi dalam bagi mereka dan semungkin mengatakan Cuba kita tengok kat sini yang hujung sekali ni. Dia keluar lava, betul tak? Betul. Keluar lava tu. Duri mantel. Mak boleh mak mana? Keluar lava. Mak dalam Olakan akan ada betul bumi lain. Okey. Cikgu bagi tahu ya, gunung berapi ni ialah dia berlaku apabila ada bukaan ataupun rekahan pada permukaan kerak bumi ni menyebabkan apa? Dia melepaskan apa? Ni yang melepaskan apa? Lava, betul tak? Dia lepaskan lava. Selain lava, dia lepaskan apa lagi? Gas dan debu. Okey. Faham tak? Okey. Vulkanisme ni bermaksud apa? Itu gunung berapi, betul tak? Gunung berapi. Macam mana berlaku gunung berapi ni? Berlakunya bukaan ataupun rekahan. Dan menyebabkan apa? Dan menyebabkan apa? Melepaskan apa? lepaskan lava. mak. Lava. Okey. Proses bukaan atau rekahan yang melepaskan lava. Okey, itu dah dimasukkan dan vulkanisme ni gunung berapi dah dan kita pernah tengok kan gunung berapi kan. Itu kan betul tak? Okey, ini adalah salah satu fenomena bencana. Okey, sebelumnya kita tengok dia bencana dia sebelumnya. Apa? Kita tengok gambaran dia apa yang dinilai apa ni? Pemanasan global. Pemanasan global. Macam mana berlaku pemanasan global ni? Juga dia ada hujan. Tak ada hujan. Okey, itu betul. Lagi satu apa? Lapisan ozon. Lapisan lapisan ozon, betul tak? Itu dah salah satu yang boleh menyebabkan pemanasan global. Okey, pemanasan global ni adalah suhu atmosfera bumi ni secara keseluruhan. Apabila matahari memancarkan cahaya, betul tak, di permukaan bumi, lepas tu cahaya tersebut tu akan dipantulkan balik di permukaan bumi, di atmosfera, menyebabkan apa? Dia berlaku
dia terperangkap dalam atmosfera itu menyebabkan berlaku pemanasan global. Itu disebabkan pemanasan global. Okey. Lagi satu, apabila berlaku pemanasan global ni berlaku apa? Apa yang menyebabkan bila berlaku pemanasan global, apa lagi yang akan berlaku? Panas. Ya, apa ni? Bumi jadi sangat panas. Mengikat kan, betul tak? Gas karbon dioksida bertambah, betul tak? Kesan rumah hijau, betul, berlakunya kesan rumah hijau. Tambahnya karbon dioksida. Karbon dioksida bertambah sebab apa, tahu tak? Sebab betul, bila berlaku pemanasan global yang terlalu tinggi, air pun tak ada, apa yang berlaku? Pokok tumbuhan hijau pun susah nak hidup kat situ kan. Bila susah nak hidup, berlakunya kesan rumah hijau, iaitu terdapat apa? Pertambahan karbon dioksida. Okey, faham kan? Itu pemanasan global. Okey, seterusnya kita pergi bahagian yang ketiga, iaitu tsunami. Okey, tsunami ni macam mana berlakunya tsunami? Apa yang tsunami sebenarnya? Dia adalah ombak besar atau gelombang laut yang dihasilkan oleh apa? Yang berlaku disebabkan oleh gempa bumi di permukaan dasar laut. Betul, bagus. Permukaan dasar laut menyebabkan gempa bumi di laut dan terhasilnya ombak yang besar. Itu dah dimasukkan dengan tsunami. Pernah lihat tak tsunami sebelum ni? Nah, Tsunami nanti kita tengok dalam video. Dekat Malaysia pernah berlaku tak Malaysia ni? Pernah berlaku kan? nah, untuk ke ini. Kat mana? Aceh. Kalau Malaysia mana kalau Malaysia? Pulau Pinang kan? Sebelum ni kan? Berlaku dekat Pulau Pinang. Tapi dia dah Tak tahu. betul tak? Okey. Seterusnya kita masuk bahagian fenomena magnetik seterusnya. Okey. Itu apa? Itu tanah runtuh. Okey, tanah runtuh ni macam mana? Cuba kita imagine. Tanah runtuh. Macam mana berlaku tanah runtuh sebenarnya? Tak ada pokok. Tanah runtuh. Tak ada pokok. Tak ada pokok. Akar. Sebab Akar dia macam tanah. Dia Dia tak mencekam tanah. okey, yang pertama tadi yang cakap tadi disebabkan dia ada pokok, betul tak? Pokok sebab apa tak ada, kalau tak ada pokok menyebabkan Tanah runtuh. sebab pokok tu genggam tanah. Genggam tanah. Genggam pokok tersebut tu dia genggam tanah. Okey, yang kedua tadi apa tadi? Jet. Cik tadi apa? Pemendapan. Tahu tak pemendapan tu apa maksud? Pemendapan ni maksudnya Air tanah bila tanah tu berlebihan air menyebabkan tanah tu tidak stabil. Bila tidak stabil, berlakulah tanah runtuh. Daripada contohnya dekat bukit, kestabilan cerun tu, dekat bukit biasa kita tengok tu tak? Kalau ramai raja ni dekat bukit biasanya. Bila tanah tu tak stabil, menyebabkan tanah daripada atas dia runtuh ke bawah. Betul tak? Okey. Jadinya fenomena yang pertama adalah apa tadi? Betul semua, betul tak? Ingat ni, yang pertama fenomena yang pertama iaitu apa tadi? Yang kedua apa? Tsunami, betul tak? Tsunami bingis. Yang ketiga apa tadi? Pemanasan. Yang keempat tadi apa? Yang keempat ni kaya-kaya betul tak? Yang keempat itu seterusnya kita pergi bahagian seterusnya. Fenomena magnetik ni dia ada banyak. Dia
antaranya dunia ni sedangkan lubang lubang benar. Okey, macam mana berlaku lubang benar ni? Dia salah pijak. Ha? Ya. Kalau pijak. Depan macam Macam dia. Tengok kan, dalam gambar raja ni dia tutup ni. Kita tengok dalam raya besar kan. Masya Allah. Lubang senang ni lah. Jadi apa antaranya berlaku disebabkan apa yang Okey, cakap tadi bermanapan tanah. Ini gila sih. Bahaya sih. Puas. Okey, disebabkan ada lapisan batuan ataupun tanah tu dilarut dengan air menyebabkan tanah dalam tingkat atas itu Tidak. untuk salah satu ni padapan air. Betul tak? Yang kedua apa? Agak-agak kenapa berlaku benda ni? Gerakan tinggi. Macam mana? Contoh kan, kalau ada paip bocor, kalau ada paip bocor kan, bocor ni bila paip bocor dalam tanah, Air. sebabkan apa? Banyak air kan. Bila banyak air, tanah tu jadi tak stabil. Menyebabkan permukaan yang bawah ni penuh air. Bila tak stabil, permukaan atas menyebabkan jadi runtuh. Itu disebabkan bermanapan tanah. Apa juga lubang benar ni dengan fenomena apa tadi? Tanah runtuh lah. Dia nak lebih kurang sama. Enam dan lima lubang. Okey, yang seterusnya. Gempa bumi. Yang seterusnya adalah gempa bumi. Yang mana berlaku gempa bumi? Apa tahu? Plate tektonik. Tektonik kan, betul kan? Okey, dia sebenarnya yang pertama sekali kita kena ingat keyword dia adalah getaran ataupun gegaran yang berlaku pada permukaan bumi akibat pergerakan apa tadi? Plate tektonik. Plak tektonik tadi. Jadi kita dah plak tektonik ataupun kerak bumi pula. Pergerakan. Bila berlaku pergerakan menyebabkan apa? Gempa. Ingat Proses pergerakan gerak bumi. Gempa. Mana tadi? Gempa bumi. Gempa bumi berlaku disebabkan apa? Dia getaran. Satu. Giliran. Ini adalah destinasi ataupun masuk ke tanah tersebut. Okey. Okey ya. Faham tak? Tadi faham tak? Okey. Sebelumnya kita masuk bahagian sebelumnya hidup Masya Allah. apa yang kamu Kau yang minum. Ini sedalam, ini dalam Anak jealous. dalam tanah. Betul tak? Ha? Dia satu lagi dia buat apa? Minta tolong kan? Dia buat apa? Ha? Pakcik kena happy. Dia kemir ni. Dikibir memang sudah pasti Dia dia viral. Dia pelik. Nama sekali ni kita tengok fenomena tanah dan tanah kita mana berlaku Mana pasti. Sama juga. Tanah tu lembik, lepas tu nanti dia cair. Pindah. Betul tak? Kalau fire. Betul. Apa yang dalam? Mana pasir, mana pasir? Apa maksud tanah jeluh sebenarnya? Ada yang Kalau yang tadi tak hisap, tak hisap. Tak hisap. Mana Dia ada spare? apa?
pergerakan ataupun yang dipanggil Mana yang lembek? tenggelam di tanah tersebut tu secara tiba-tiba dalam permukaan Bumi. Maksudnya tanah ni memang berlaku pengendapan semula jadi ataupun buatan orang sendirilah disebabkan apa? Sama juga Air. pemandapan air. Weh, tapi Apa? Fiksir. Pasal je tu. siapa dah tu? Kalau kita pandang, kalau tanah yang terlalu banyak air, tanah pun berlaku pH tu lah. Kalau tanah mendak, tanah yang padat macam ni, dia penuh dengan tanah lah. Kalau sebab tu kita rasa terang, dia punya isi tanah. Dia dipenuhi dengan air. Sebab tu lah kaki lalu kaki ni akan tenggelam sampai permukaan yang keras. Permukaan yang tidak mengandungi berlebihan air dalam permukaan tanah tersebut. Okay. So ikut dia sama kan? Sama kan? Tanah jenuh ni sama dengan tanah lumpur ni. Tapi kita boleh katakan tanah jenuh ni dia tanah jenuh ni boleh dikatakan tanah yang Basah. mengandungi Apa bedanya? Saya tu bumi air. Dekat tengok, kena tengok pelakon dekat Bisha. Kalau kita alami dia boleh tengok. Kena nampak lah, kena nampak. Biasa kena nampak kat mana? Cikgu siapa nak pilih? Mana ni? Nasi rendah. Yelah, biasa kita, cikgu pun pernah alami juga benda ni, tapi tak dalam lah. Dia para Ya, pelakon. tapi kita boleh tahu kadang-kadang kita masuk kaki makin lama makin tenggelam jangan biar kan keluar ke kaki. Cikgu kalau pasir Pasir tu sama ada lah. Pasir tu sebabkan dia masuk disim ataupun disim sebabkan ada sebuah disim pasir tu adalah Kalau tak kena air, pasir boleh telus. kalau tak kena air macam mana? Kasih kilit tu. Macamnya pun boleh. Disim tau lah, apa masuk disim? Ya, dia nangis. Okey, seterusnya. Ini yang last kali adalah dan tadi dia punya asid ni. Tapi ingat, ujian asid pernah berlaku kan sebelum ni? Bukan yang mengandungi apa? Ingat tak? Yang mengandungi apa? Ni kalau kena kasih. Ni kalau tak kena kasih sini. Apa? Dia berkaitan dengan asid juga. Asid apa ingat? Yang pertama sekali asid apa ingat? Asid sulfur. Asid nitric. Asid nitric betul. Okey. Dia mengandungi asid ni mengandungi daripada asid sulfur dengan asid nitric. Asid nitric ni dengan sulfur ni berlaku dekat mana? Kilang. Betul, dekat kilang ke ataupun mana-mana yang membawa ke atas. Hujan batu ke hujan batu? Hujan batu. Hujan batu air. Hujan air. Air. Air, air. Hujan yang Ais. hujan yang mengandungi asid. Dia kalau kena ni boleh meletup air. Betul, hujan air. Dia asid. Ya, kalau kandungan yang asid yang kuat memang boleh nak jadi.
Apa tu? Dia bila naik dia akan berlaku dengan lampu dengan apa? Air kita masuk sikit lagi ni. Lepas tu kita nak main-mainkan boleh tak? Bingo. Oh. Satu lagi. Ha? Okey. Okey, yang last kali ni kita tengok fenomena dia bencana ni macam-macam berlaku kan. Tapi cuba kita fikir, pernah ada tak teknologi ataupun apa-apa yang manusia buat untuk mengenai masalah tersebut ni? Kalau tanah rute dia letak jarum. Tanah rute dia letak jaring, betul tak? Betul. Itu adalah salah satu usaha untuk mengelakkan tanah rute kan. Banyak lah yang kita nak lihat sekarang ni adalah teknologi apa ni? Dia punya function dia apa? Ataupun fungsi dia apa? Untuk kebiasaan tanah rute. Macam mana berlaku tanah rute ni? Bila dia pasal benda ni, apabila berlaku getaran pada kerak bumi tu, bendera ni akan hidup dan memberi signal kepada manusia. Bila manusia tahu, oh berlaku pergerakan bumi ataupun gempa bumi ataupun tanah rute kan. Jadinya tadi tu apa yang cakap? Saya diletakkan atas jeruk bumi untuk memberi amaran awal. Jadi kita boleh mencegah ataupun mengelak kejadian tersebut disebabkan ke tanah rute. Betul tak? Okey, seterusnya alat seterusnya apa ni? Alat yang berkisar tsunami. Macam mana dia mengesah tsunami? Okey, kalau kita tengok sini, saya diletakkan di pesisiran pantai untuk memberi amaran awal berlaku tsunami lebih. Dia macam dia bagi signal kepada sebulan. Tapi kat sini ni macam mana? Dia dapat detect bahawa itu adalah tsunami. Air tu makin lama makin rendah. Gelombang yang besar lah kan? Betul tak? Selesa. Gelombang yang bukan apa macam tu. Bila berlaku gelombang yang besar, dia berada kepada apa ni? Dia tahu dia kan? Tahu ni adalah gelombang yang besar. Jadi dia ada salah berapa yang dibagi tahu itu adalah tsunami. Jadi kedua-dua ni adalah salah satu ataupun teknologi yang besar Nampak kepala saya yang besar. Okey. Jadi apa jadi benda ni kalau kena tsunami? Maksudnya hancur. Tenggelam. Tak hancur. Dia buat Rosak. Benda ni terampung. dia terapur ni kan naik balik atas. Dia terampung. Lagi satu benda ni dia ada saung yang tersangkut dekat permukaan Dasar laut. dasar laut. Okey. Kemungkinan dia dua kemungkinan benda ni mendapatkan rosakan kalau disebabkan tsunami tu terlalu masalah ni besar. Saya ada 2 kali. Dia berulang empat lah. Dia menyebabkan duit sama ada dia okey atau tidak. Bergantung kalau dia mulai kalau gelombang tahu ada juga sih. Okey. Okey, jadi kita dah habis untuk satu topik Ini best gila. sekarang ni kita nak masuk bahagian aktiviti video boleh tak? Main main tu sini.
pandang datang kali. Oi, kuih. Ibu tikus. Cici. Okey, tadi kita ada berapa? Dia berapa? 14. Alamak, what is that? Main minggu boleh tak? Pasal suka Minggu. Minggu, hai. Pasal suka apa? Okey, tadi cikgu nak buat 5 kumpulan boleh tak? 5 kumpulan. Kalau telah kita ada tadi ni ada 18. 18 ada? Satu kurang orang. 18. Ada itu apa? Bagi kita. Satu kumpulan. Soalan pembuluhan. Enam kan? Tiga. Kita ada betul tak? Media itu berbeda. Tidak tengok yang ni. Ada itu satu kemudiannya 4. Gila je. Betul. Ini total dia 18 dia. Betul. Kumpulan ada 4, ada 3 kumpulan. Kalau satu kumpulan tu ada 4 play. Satu kumpulan ada 3 play. Okey, itu je play. Tahu tak permainan ni mana? Pernah main tak? Ini ada pilihan. Saya suka apa? Saya tahu. 12.5. Okey, yang pertama ni dah ni dah hasil belum? 12.5. Kumpulan apa? Ni kumpulan pertama lebih dulu. Ni. Ada? Empat. Dua, tiga, empat. Jom lagi. Okey, kumpulan dua. Ada empat. Okey, kumpulan empat ada. Kemudian kumpulan dua ada empat. 1, 2, 3, 4. Kamu nak ada ni? Yang mana satu? Yang mana satu nak? Dia salah soalan ni kena pergi salahkan. Sama-sama dah tak kisahlah. Izin Boleh belakang. mana-mana boleh. Siapa? Cik silakan. Okey. Cik silakan. Jadi kamu mau nangin? Ya. Wih, baik. Okey, bulan 3. Bulan 4. Kamu kena tulis nombor apa-apa nombor. Nombor 1 hingga nombor 5 boleh. Nombor 1 hingga 20. Boleh. Letak dalam buku punya betul. Okey. Boleh semua dah siap? Belum. Cepat. Aku Melayu lah. Dia juga minum. Apa?
Apa? Aku dia sudah 7 nombor, semua 7 nombor. Okey, bukan masuk dulu tak? Kita boleh sekarang boleh. Bukan Okey, jadi kalau tidur terkumpul kat sini. Aku tak ada bunyi. Sini tekan nombor random tak? Random. Satu ingin tu. nombor 3. Okey. Tahu simpanan ni. Pera yang mana menyebabkan haiwan dan manusia. Pera yang manakah yang melibatkan tumbuhan, haiwan dan manusia? Kita ulang dulu jawab. Kan ada sebelum ni ingat tak apa? Pera Cikgu saya nak itu. Cikgu saya nak itu. melibatkan tumbuhan manusia. Mayus pera. Okey, nombor 3. Cikgu yang lain boleh tanda ketiga. Yang lain tu boleh tanda. Yang nombor Tanda. boleh kan? Boleh ada Boleh kan? Okey, boleh, betul boleh. Tanda semua nombor 3 tanda. Nombor 3. Cepat. Okey, kumpulan nombor 2 pula. Cepat. Pilih nombor cepat, nombor 3. Kumpulan nombor 3 jangan 3. Nombor apa? Cepat pilih. Nombor 1. Pilih nombor 1. Okey, nombor 1 nombor 1 Okey, nombor 1. Datakan 4 komponen di dalam sistem bumi. 4 komponen. Ingat tak? Contohnya apa? Cikgu bagi contoh. Dapat. Cepat. Tak cikgu bagi. Okey, dalam buku teks buku surat 256 ada 4 tu apa? Ada 4. Atmosfera. Okey, atmosfera, lepas tu apa? Atmosfera. 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 Atmosfera lagi? Biosfera. Atmosfera. Okey, nombor 1 dan nombor 3 tanda Okey, seterusnya nombor berapa pula? Nombor 3, cepat, nombor 3. Nombor berapa nak? Pilih salah satu nombor. 17. 17 Kita tulis nombor kan? Apa nombor? Okey, 17 Bantuan ilmuwan terhasil daripada proses apa? Ilmuwan. Bantuan ilmuwan. Ingat tak? Bantuan Yes. terbentuk daripada apa? Terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava. Okey, betul. Dan magma ataupun lava. Okey, kita boleh tanda. Cepat. Lagi kumpulan mana pula? Okey, pilih nombor cepat. 25 Jadi dia betul. Tadi betul. Okey, 25. Mengapakah gelombang bencana semakin kerap berlaku pada masa kini? Contohnya, okey, bagi je. Bagi je jawapan aku. Okey, dia bencana ni kan? Bingo. Ini berlaku. Selalu berlaku tanah runtuh. Kenapa berlaku tanah runtuh? Selalu berlaku tanah runtuh. Sebab memenangkan tanah. Berlapan. Nah, okey, betul. Itu adalah salah satu yang menyebabkan berlaku memenangkan tanah. Okey. Betul. Nombor 25 boleh tanda. Tanda ni dah 5 betul? Betul. Okey, cepat. Nombor yang 25 pula. Nombor 3.
3. Okey, nombor 3 kan tadi. Dah. Slide nombor 3 apa? Slide nombor 2, 15. Okey, nombor 15. Okey. Keras bunyi mengandungi logam apa? Keras bunyi mengandungi logam apa? Cepat. Logam. Tahu kawan kan? Logam. Logam bunyi. Mengandungi apa? Aku bagi dulu kan? 62 je kan? Kalau 62 tu ada 3. Bukan 3 tu. Batu sedimen. Okey, lagi Batu igneous. Batu metamorfik. metamorfik. Okey, betul. Betul ni. Lagi-lagi kita balik ulang nombor besar bagi kan? Nyatakan nombor lapisan Seterusnya kumpulan 2 cepat. Nombor berapa tadi? Anas. 21. Nyatakan 3 proses utama bumi. Salah satunya adalah proses nyatakan proses utama bumi. Yang pertama metadon. Yang kedua apa? Ada 2 je, betul tak? Metadon dengan Nombor apa? oh, nombor apa? 21. Sebenarnya yang nombor 3 cepat. Bila nak ikut lama kan? Lagi cepat. Okey, cepat. Apa? Cepat nombor apa? Apakah jenis gerak bumi? Apakah jenis gerak bumi? Gerak bumi. Apakah jenis gerak bumi? Gerak bumi ada berapa? Itu yang pertama litosfera, litosfera lagi satu litosfera. Okey, betul. Tahu yang nombor berapa? Nombor berapa? 14 kan kemudian. Ada 14 kan? Lagi cepat. Pukul belakang pula. Pukul belakang. Okey, cepat. Bila nombor? Nombor? Apakah masuk atmosfera? Bukan masuk atmosfera.
Zon udara Zon yang udara yang muka bumi. Zon yang Zon udara yang putih. berdiri Muka bumi. Dua, ni dua kan? Benda yang dimasukkan dalam atmosfera tadi. Nombor 2 eh? Nombor dua. Lagi. Okey. Nombor 3. Nombor tiga dah. 23. 23, sorry. Jangan marah. Tadi kita dengar tadi 23. Kita dah tertanda. Kita dah tertanda. Sebab dua misi ni, dua cakap 3, nombor 3. Kita tak dengar. Sing gua. 23 apa yang masuk proses hexagon? Hexagon. Masuk proses hexagon. Buat. Jangan apa begitu. Proses yang berlaku di permukaan. Proses yang berlaku di permukaan. Contohnya apa contoh? Dulu hawa. Dulu hawa lagi. Hakisan. Lagi. Susutan 18 jisim. Okey, betul. Tak. Betul. Tiga tu dia guna. Okey, kumpulan seterusnya. Jap. Kita balik kumpulan yang pertama. Nombor 5. Saya boleh 5 tu. Geosfera terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu apa? nombor apa? Geosfera ni apa? Nombor berapa? Geosfera ni tanah tu tak? Okey, kalau tanah dia terbahagi kepada apa? Tengok bahagian lapisan bumi. Okey. Lapisan kerak bumi lagi. Mantel, keras luar dengan keras dalam. Okey, betul. Nombor 5 yang betul. Okey, baca ni ada yang dah bingung belum? Belum. Belum. Ada lagi satu ni. Kalau satu dah jadi bingung, betul tak? Belum. Kalau dah habis satu buat TV eh. Kalau macam tu tak sempat. Jadi terselip mantu pula. Jadi dia setakat ni daripada nombor siapa yang dah dapat garis 1 dia dikira bingung. Pada semua Belum. 1, 2 dengan tak, okey. Sebenarnya cikgu nak buat sampai siapa yang dapat satu garis tu dah kira bingung sebenarnya. Kamu bingung bila ni? Dah lama. Dah lama dah. Yang lain bahkan baru soalan tadi. Kamu baru soalan tadi. Maksudnya kumpulan ni yang bingung. Okey, ingat kamu bingung kena foto 5 sebab mesti kalau foto 5 tu tak tahu masa tu. Tak pintu masa. Kau cuma ada main ni. Nanti kita main ya. Orang satu. Masya-Allah. Kita ni boleh. Okey, seterusnya cikgu nak buat satu lagi. Kamu kena buat refleksi. Refleksi benar tak? Refleksi. Kena buat. 9 dah. Buat live. Lepas tu kamu kena apa yang kamu yang pertama saya kena jawab soalan ni. Apa yang kamu belajar pada hari ni? Tulis apa yang kamu belajar pada hari ni. Yang kedua, sama ada kamu faham ataupun tidak. Boleh. Soalan tu Lupa ni. nanti
sekian tak kena boleh. Pertama sekali tulis nama. Lepas tu jawab apa yang kamu belajar pada hari ini. Okey. Kedua, kamu tahap pemahaman kamu, adakah kamu faham dengan tajuk ni ataupun tidak? Kalau tak tahu dan tak faham tajuk bahagian mana? Boleh. Okey, satu. Lagi tu ada belakang. Lagi apa dia? Okey. Ada yang tak cukup bagi tahu cikgu simpan. Kata nak main lagi. Kita main lagi. Allah, kita anda. Okey, semua dah cukup belum? Okey, semua dah cukup belum? Dah cukup Dan semua dah rapat Okey Kau je satu Cikgu nak tulis nama. Tulis nama boleh, tulis nama. Kau yang datang ke sini, kau ambil je. Dan tak lebih. Kenapa saya kita sekarang? Bagi jelas satu pula. Bagi lagi. Dia lagi dekat atas kan? Okey, masih movie ni. Tulis video ni. Kata nak buat bilik exam. Bilik mana? Bilik exam. Bilik exam. Let's see. Oh, bila sudah. Ini lah. Let's see. Habis? Saya kopi lah. Saya nak ni. Okey, setakat ni kamu faham apa yang kita belajar ni? Iaitu tajuk fenomena apa? Jom jadi Bio bencana. Okey, yang pertama sekali bio bencana apa? Yang pertama ni. Yang pertama sekali apa? Yang kedua apa? Tsunami. Pemanasan global. Keempat. Lulus. Betul. Cikgu soalan kedua ni orang Soalan kedua, adakah kamu faham dengan pembelajaran pada hari ini? Ya atau tidak menjadi kepedulian. Okey, yang keenam apa? Gempa bumi. Yang ketujuh apa? Tanah jelus. Tanah jelus kan. Yang ke-8 iaitu hujan asid. Okey ingat jo bencana ada 5. Okey. Okey, yang mana dah siap tulis refleksi tu nanti bagi kat cikgu boleh? Harapan. Siap. Jangan langgar meja bro. Tahu yang last yang tadi punya kata apa? Zain. Buka je tu. Buka je tu. Bukan juga kita nak cari sama jangan sama tak boleh. Kertas biru tu juga. Bit dia nak function kita kan. Kita datang tim kita kot. Cacatan. Bodoh. Itu gaduh kah? Betul tak ada bayar? Free punya tu. Betul tak?
Oi, kemas. Lagi. Satu jangan. Bukan aku dia kena lagi. Bagi aku. Habis masa ya? Itulah. Habis masa. Dia dia. One. Kalau aku buat kita. Eh,